Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap korang sihat-sihat lah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Ada geng, hari ni anak buah minta tolong lagi geng. Dia minta tolong lagi. Dia cakap kereta dia macam akuarium. Dalam bonet dia ni, dia nak bela ikan. Bonet dia masuk air kan? Dalam ni dia masuk air. Dah cek tadi, puncanya getah dia rosak kan? Getah dia rosak. So try lah macam mana nak buat, macam mana nak repair. Kita try dulu. Alright, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jomlah kita try settlekan masalah kereta budak ni. Layan. Okay, geng, kereta Honda geng. Honda Civic, tak tahulah FD ke FC ke. Nampak berair kan. Ni pun dah basah ni dalam ni. Basah ni. Punca dia masuk air daripada sini kan. Disiram, dia masuk air daripada sini lah. So getah ni pun longgar. Getah dia longgar. Jadi bila longgar, air senang melimpah lah. Menitik sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Air jatuh daripada sini kan. Getah sudah longgar. Macam mana cara nak mengatasinya geng? Tukar getah baru geng. Tukar getah baru. Tapi sebelum kita tukar getah baru, try pula cara ni geng. Kalau ianya menjadi, alhamdulillah. Kalau tak menjadi, getah barulah. Kan. Ini geng, silikon geng. Tak kira lah silikon apa. Silikon cermin ke, silikon roofing ke, untuk bumbung ke, awning ke. Macam tu lah, tak kisahlah. Yang penting silikon. Kan. Silikon tu nanti kita masukkan di dalam ni geng. Di dalam ni untuk masuk dekat besi ni. Inilah. Dalam ni kita isi dalam ni silikon. Agak-agak macam tak penuh sangat lah. Yang penting dia ada silikonnya. Lepas tu kita pasang balik. Kan. Kita try macam tu dulu. Kalau tak boleh, kalau ianya masih tu, baru kita ganti getahnya lah. Sekarang ni zaman berjimat. Kalau boleh kita try DIY kan dia, kita buat dulu. Kan. Antaranya daripada sini geng. Daripada belakang ni lah. Daripada sini sahaja. Keliling. Sampai sini. Sebab bila air tu jatuh, dia akan menakung di sini dulu. Di sini yang akan penuh dulu, baru dia turun ke bawah. Yang turun ke bawah ni tak berapa nak ada efek sangat. Selebihnya di sinilah. Di sini yang lebih mengandungi air. Kan. Dia lebih mengandungi air. Jadi kita silikon area sini saja. Situ dan keliling. Sampai sini.
Right, saya try dulu. Yang penting silikon tu korang masukkan dalam ni. Ni, dalam celah ni. Masukkan dalam situ, lepas tu kita tekan dia. Masukkan kat dia. Apa-apa silikon boleh lah. Sebab silikon ni, yang jenis Oning ni, untuk bumbung ni, dia tak keras. Dia lambat kering, lambat keras. Kan kalau silikon aquarium silikon cermin, untuk cermin punya tu, dia cepat kering. Jadi bila kita lambat nak masukkan dia tu, nak tekan dia tu, dia akan keras lah. Dia akan cepat kering lah. Jadi saya gunakan ni. Boleh guna tu pun boleh, tak ada masalah. Apa-apa silikon pun boleh. Yang penting kita nak tutup dia punya kebocoran tu. Alright, saya buat dulu. Saya letakkan silikon tu dulu. Nanti saya tunjukkan tu silikon tu berada di mana. Okey. Okey geng, macam ni geng. Letakkan di tengah-tengah tu. Yang untuk letak dekat besi dia lah. Dekat frame dia tu. Letak macam tu geng. Nanti saya buat sampai sini saja geng. Dah letak. Terus tutupkan. Masukkan macam ni. Kan. Buat macam tu geng. Saya dah letak. Saya dah pasang semula. Lepas tu kita try geng. Kita try menjadi ke tak menjadi. Gunakan air pipe ni. Tu dia. Kita gunakan air pipe. Dia kalau bocor hari tu, dia cakap dekat sini geng. Dia bocor kat sini. Sekarang ni alhamdulillah geng, tak ada. Air pun banyak. Okey, dia dah tak melimpah. So kalau ada air hujan, dia first dia akan penuh di sini dulu, baru dia turun kemari. Sebab tu bila ada ruang getah ni longgar, dia akan naik dulu. Dia bukannya banyak, dia sedikit-sedikit, menitik-nitik. So bila menitik-nitik, kalau hujan tu 2 jam kali titik-titik nanti yang dia jadi banjir. Banjir ni geng. Nampak? Air ni. Ini kering. Tu dia. Semalam punya hujan, ini hari dia kena. Sekarang ni alhamdulillah dah tak ada. Yang penting belah atas ni geng. Belah atas ni dia kena rapat. Belah atas ni. Yang bawah ni dia takkan ada air, dia takkan mengandungi air, dia tak akan menakungkan air. Yang menakungkan di sini geng. Dia akan menakung air di sini. Sebab tu bila dia penuh macam ni kan, dia akan melimpah.
Melimpah dia tak banyak, melimpah sedikit-sedikit, menitik-nitik. Tapi bila menitik-menitik tu yang jadi aquarium dalam ni. Kan? Alright, begitu saja geng. Alhamdulillah jimat kita nak beli getah. Getah bonet ni pun rasanya kalau Honda ni mahal tu. Tapi kita dah berjimat di situ. Kecuali getah ni koyak. Kalau koyak kena ganti lah geng. Koyak kena ganti. Kalau tak ada koyak, boleh dibuat macam tu. Gunakan silikon. Alright. Alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah. Begitu saja. Kan kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita try lah geng. Kalau kita tak try, mana kita nak tahu. Kan? Kalau kita try berjaya, alhamdulillah. Lepas tu kita kongsikan dekat orang kawan-kawan, kan, orang ramai kita kongsikan. Kan? Jimat, tak keluar duit. Kan? Silikon ni baru berapa? RM6 rasanya. Kan? Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video. Video apa? Assalamualaikum, bye bye.